Mana tu apa? Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ni Opah ke Dungun Terengganu pula. Nak makan sotong segar di sana. Ekor dah lah itu dua tepi sungai, tepi laut. Tu apa? 2 kilo? Sotong dia besar benar koma oi. 2 ekor tu 1 kilo lebih. Oh, jadi berapa? Ini 75 lah, 65. Oh, ini 65. Tu agak 70, ni agak 80. Ekor. Potong ini yang lebih. Okay, terima kasih. Ya Allah, ikan dia hidup lagi koma oi dekat sini. Pasar dia ni betul-betul tepi kuala sungai. Kali ni Opah nak masak sendirilah baru puas hati buat gulai lemak sotong ni. Bolehlah gunakan chopper ni, bukannya hancur sangat pun. Ada. Belum bubuh lagi. Kan? Yang terlalu banyak. Tak nak nanti dia lagi banyak air kalau letak rebus. Rebus ni nak buang air je. Nasi baik kita rebus, nampak tu. Nampak tak air dia? Air anu dia tu ya. Nampak tak air Ya, dia tu? ya, melegak. Kalau tak rebus tadi tu, air ni tak keluar lagi, bertambah banyak lah kuah gulai lemak ni. Kuah dia Jadi bertambah. lagi bertambah. Itu sebabnya kalau nak buat sambal ke, nak buat apa ke, Rebus dulu. seeloknya rebus dulu. Tidak sambal tu berayar sangat. Air dia keluar air Kalau pada tidak tu sotong. berayar sangat. Okey. Ni bahan blender ni apa? Punya hidup, bawang, cili api. Tak lumat sangat tapi boleh lah. Orang kata blender tu untuk sesak-sesak boleh lah. Inilah rupanya hancur dia. Dia tak boleh hancur lagi. Betul. Orang yang main pantai duduk. Yalah orang. Santannya cair apa benar kau oi. Bapak masak sotong lah bapak. Boleh. Pantai Dungun. Nasi periuk kecil 0.3 liter sahaja. Dapat tak? Mana Mari kita makan. sotong tadi? Apa diet yang tak berapa diet lah. Nasi kurang, makan lauk je. Tapi diet boy, sotong dia boy. Ada pula pekasam ikan puyuh dengan sambal kering ikan masin. Oh, sedapnya makan pula tepi laut koma oi. Pekasam dengan ikan masin tu sebulan pun tahan sebab dia kering. Nampak angin kuat sangat. Pokok tengok goyang punya kuatnya. Betul lepas makan Oh. Buai ada itu kan. Aduh, laki aku ni lah. Udah habis makan, kena bersihkanlah balik tempat ni. Sebab orang ni dah bagi kita tumpang. Janganlah nak kotor-kotor tempat dia. Ini wakaf persendirian orang kampung yang buat. Siap tulis lagi kat sini. Ni bab-bab ini memang kesukaan Datuk lah ni. Pohon beringin, tegaknya rindang. Aja lawak Datuk. Tak boleh nak menyanyi. Ini kat tempat nelayan dekat Pantai Surah ni lah.
Memang best lah lepak kat sini petang-petang ambil angin. Ni dia. Nampak? Tu dia nampak kau kerapu. Oi, kalau dekat dengan rumah agak guna. Memang ikan segar. Memang segar sangat. Oh, dia atuk dapat geng-geng nelayan. Cik. Tu dia. Geng-geng nelayan. Alhamdulillah. Semua ramah tamah ni. Ha? Ni orang lama ni ke laut. Oh, ini memang pakar lah dah ni. Orang lama lagi. Tengok perut dia macam pelapung. Ya, ni pun perangai macam atuk. Ting-tong juga kepala dia ni. Yo macam ni, atuk memang tak lepas peluang dah mencuba. Air ni masin ke dah? Dah ya? Weh, Ha. air dia tak ada apa beza sangat. Sikit adalah, sikit ada. Tapi dia tak ada beza sangat. Dekat sini tak ada pipe air, tapi ada pam air macam ni. Best, ini kira zaman dulu-dulu macam ni lah orang ambil air. Dapat info ada beberapa tempat nelayan ada benda ni. Bukan opah je suka lepak sini, kucing pun suka duduk sini. Ha. Ini salah seorang nelayan yang menjaga kawasan ni lah. Dia ambil air ni sebab dia nak siram anak pokok ru yang dia tanam. Baguslah orang sini, kawasan pantai dia jaga betul-betul. Tak adalah mereka mengharapkan majlis bandaran aja yang buat kerja. Dia sawah dia macam tu je. Penyangkut ikan ni. Hitam pancing tak penyangkut ikan besar-besar. Bawa tangkai dia. Depan pondok nelayan tadi, tempat ni lah. Tempat ni kalau nak lepak-lepak bawah pokok ru boleh lah. Sebab nampak macam cantik pokok ru dia. Dekat sini masa bulan puasa dia orang ada buat moreh tiap-tiap hari dekat sini. Ada jualan. Pondok-pondok yang ada ni tempat kios-kios jualan lah. Apa tu pondok-pondok ni cantik, dia orang tinggalkan dekat sini. Elok juga. Jadi tempat bergambar-gambar memang cantik. Kalau nak sarapan pagi, tak payah nak pergi jauh-jauh. Ikut aja arah tepi pantai berdekatan dengan homestay tu, jumpalah kedai sarapan ni. Makan nasi kerabu. Elang diet, elang. Memang daya anjur. Tak ada diet. Anjur. Kita belum masuk Kelantan, masuk Thailand lagi. Kalau masuk Thailand lagi tak berdiet. Opah tengah makan, penuh orang. Masa Opah datang tak ada orang lagi. Sekejap je orang ramai. Ni kedai lain pula. Dah kata nak makan sotong kan. Ni teringin nak makan sotong celup tepung. Kat sini ada. Siap dengan masakan panas pun ada. Memang kami ke sini makan betul-betul. Ini pun sama, makan tepi laut juga kiranya. Lagi berselera lah.
Kali ni semua clear. Tak ada yang tinggal langsung. Yang ada tu lah mentimun atuk tengah merata tu. Dekat homestay ni lah opah duduk 3 hari 2 malam. Inilah rupa bilik dia. Satu katil queen, satu katil single. Bilik ni untuk 3 orang. Ada aircon, ada kipas. Bilik dia bersih. Mula opah cakap nak duduk sehari. Tapi bila opah masuk bilik ni, opah tengok bilik dia bersih. Bilik-bilik air dia bersih. Opah tambah sehari lagi. Dia punya meja-meja ni, talam-talam dia ni semua opah tengok bersih. Siap ada sejadah dengan gosok baju lagi. Ni tandas dia. Air panas pun ada. Tapi tandas dia memang bersih. Tak ada opah jumpa berlendir, berlumut, apa semua tak ada, tak nampak. Ada ruang boleh tempat solat. Ni pun satu lagi depan homestay jalan, depan tu laut. Memang betul-betul tepi laut lah homestay ni. Owner dia pun bagus, boleh lebih kurang. Opah pun terkejut juga sebab dia bagi kat opah RM80 aja. Ni lah nama homestay dia. Harga pun ada tertulis kat sini. Ni ada nombor telefon dia sekali. Kalau nak datang boleh lah. Tempat ni bagus, opah tunjuk lah. Kalau tempat tak bagus, opah takkan tunjuk. Masa opah ronda-ronda kat pekan Dungun ni, opah nampak awan dah berkepul-kepul macam nak hujan. Cantik pula opah tengok awan ni macam ni. Susah nak nampak awan yang berkepul-kepul macam ni. Tutup satu bandar ni. Keliling penuh. Ini bila-bila masa je boleh untuh. Itu opah cakap dengan atuk, jom kita balik lah, takut hujan nanti. Cantik pula. Malamnya pula atuk meronda dekat Pekan Dungun tu. Kebetulan dekat sini ada buat expo 3 hari, expo makanan. Logat makan mampes punya ni. Tak apa. Okey. Tak. Sakit takut atuk yang gedebak. Kau okey, tak apa, kuat lagi. Jauh dari kamera Helen tapi strawberry dia nampak. Dia. Bukan kamera Helen aja ada strawberry. Ini pun ada strawberry Itu mainan ada. Mantap. Okey. Nampak. Pesta Nostalgia Raya Gempa. Oh. Dah berapa hari? 3 hari sampai hari Sabtu. Okey. Strawberry. RM3 aja. Murah. Apa rakyat Dungun, Terengganu Dungun. Betapa punya bestnya, Pak. Ni dia. Betapa punya best dengan sedap makan. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Boleh atuk ambil ya. Okey. Ui, ketawa seronok aje. Boleh nampak. Ni nak makan ubi lambung. Ubi kayu Ubi keledek. Ubi keledek. Okey. Ni dia. Okey, ni opah nak tunjukkan view keseluruhan pantai ni. Kalau korang nak ke sini, korang tengoklah dekat mana korang nak melepak. Dapat info tempat ni kalau siapa-siapa yang berkumpulan nak gunakan boleh. Tapi kena hubungilah nombor yang ada tertulis dekat sini. Tempat
tempat budak main gelungsur pun ada ha. Bestnya. Ini kalau nak buat aktiviti malam okey lah. Atau petang-petang. Kalau tengah hari lah. Jenuh, panas. Ni orang ni buat aktiviti ni lah. Depa ni lah yang cakap. Kena telefon nombor yang ada tertulis dekat pondok depan tu. Tapi kalau wakaf ni nak gunakan untuk solat boleh. Tak perlulah telefon-telefon. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Opah nak tunjukkan view pantai ni. Nanti tengoklah mana nak duduk. Ni dia duduk macam pagar. Tempat yang kita duduk tu mana? Jauh tempat. Ya, sotong ni. Oh ya. Bau sotong ni. Bau sotong betul? Ombak base in. Banyak ni. Ya. Raihan base resort. Ini ya tempat kita duduk. Tapi tu tak ada dia punya ni. Gazebo. Sana bukan sini. Oh dulu sana jauh ni. Bukan sini. Lain ni banyak sini punya. Kita makan tu berapa ya? Dia sengaja. Oi. Yang pantai. Oh, dia orang dah buat pondok lagi dah. Buat ruang pejalan kaki ya. Kan? Ini tempat kita duduk dulu. Oh. Ini sebenarnya masak boleh ni. Kan? Betul? Kan kita duduk. Betul? Bergantung wine lagi tak? Ni apa ni? Mana? Datang sotong. Ya kot. Dah bayar. Doyan. Ada kereta. Cantik tempat ni. Sini lagi cantik kan? Oh, ni dia baru. Oh, ni tu di rumah tu. Medan selera dia. Ni tanda Ni jambannya ni. kawan ni. Gerai buah kanan. 6 kilo RM20. Ha? 6 kilo RM20. Tuh.
pasar itu terus aja kan. Ha. Pasar tu terus ni lah. Ini lah. Dia pasar dia itu tak jauh dari sungai kan. Ha. Best lah dia time orang kerja ni kan. Ini pun orang dah balik kerja. Berjalan macam ni best, tak ramai orang. Oh, dia macam lagi elok lah dah sekarang daripada dulu. Mak rasa inilah tempat pertama kita datang kali kedua Tajamur. Betul tak? Ha. Dia nampak menarik. Ha. Kali kedua kita datang kita Tajamur. Selalu kita datang kita jemput kan. Ha. Kita di sini baru kali kedua ni. Ha, kali kedua. Oh, tu dia buat tambak lagi tu ha. Betul lah dia buat apa selebar kan. Elok dia buat. Orang Thailand ni. Oh. Dungon. Pantai. Oh, taman. Dah sampai kedai kita makan roti canai tu. Jumpa kedai dia. Kedai. Tu apa? Oh, lembaga kerajaan ikan Malaysia ni. Itu ke dia pasarnya bukan kan? Pasal itu. Bagi dia. Tak tahu kalau betul lah. Itu saya nampak pasar sini. Ha. Tak tahu kalau jalan ni. Tu ha. Jambatan ni berdekatan dengan pasar lah. Okey, kita dah sampai ke Pasar Besar Dungun. Jom kita tengok. Kebetulan dekat sini ada budak tengah buat live jual sotong. InsyaAllah ada. Ataupun ada siapa-siapa nak buat COD tak boleh mari kat saya bang. Ada siapa-siapa nak buat COD tak boleh mari kat saya. Kita bincang bang. Selayang berapa kilo Yaya? Yaya mari je kat saya lagi. Dapat malam ni pun dapat insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi boleh mari je kat saya. 2 kilo 30. Soto jagung RM16, 2 kilo 30 kakak. 2 kilo RM30. Nak 5 kilo selayang. Boleh. Mari je kat saya kat gini Yaya. Yaya boleh. Dapat dah Yaya dah. Ada lagi layang kita simpan standby untuk 240 kilo. Layang kita simpan untuk 240 kilo. Okey Yaya. Tunggu Yaya. RM2 boleh? Boleh dia. Bila kau tengok? Gigi berapa sekilo? Lawang je, lawang je. Boleh stiker daripada ayah boleh stiker daripada ayah. Mula. Oh ni. Satu. Kita tu. Sampai satu. Ada di satu. Sotong dia okey juga. Boleh tahan lah. Tak adalah kecil sangat. Yang opah beli sotong tadi tu ni dalam pasar. Pasar inilah. Yang opah beli ni pun 2 ekor pun sekilo lebih. Okey, ni opah nak tunjukkan sikit pantai Teluk Lipat dekat Dungun ni. Dekat sini satu-satu tempat dia buat acar yang berbeza. Dekat penting pemecah ombak ni. Okey juga.
Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.